Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam satu Malaysia di hati. Kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan video e-folio yang bertajuk Pembentukan Masyarakat Majmuk di Malaysia. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, bangsa dan agama. Kepelbagaian inilah yang membentuk identiti bangsa, masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Tetapi, bagaimana sebenarnya masyarakat majmuk ini terbentuk? Mari kita telusuri sejarahnya. Pembentukan masyarakat majmuk di negara Malaysia ini bermula sejak zaman penjajahan British abad ke-19, di mana British membawa masuk buruh dari negara luar untuk memenuhi keperluan ekonomi tanah Melayu. Orang Cina dibawa masuk untuk bekerja di lombong biji timah, manakala orang India pula dibawa untuk bekerja di ladang getah. Bagi orang Melayu, kebanyakannya tinggal di kampung dan terlibat dalam sektor pertanian. Kehadiran pelbagai kaum ini akhirnya membentuk struktur masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik dan budaya. Inilah asas kepada masyarakat majmuk yang kita kenal pada hari ini. Masyarakat majmuk di Malaysia mempunyai pelbagai ciri unik, iaitu bahasa, agama, tradisi dan budaya. Sebagai contoh, kita juga menyambut hari perayaan. Contohnya ialah Hari Raya Aidilfitri, Hari Nipah Bali, Tahun Baru Cina, Gawai dan Keamatan. Ini juga menjadi satu identiti kaum dan mampu memupuk semangat kemasyarakatan di antara kita. Di Malaysia, kita mempunyai pelbagai jenis makanan tradisional. Contohnya adalah nasi lemak, rendang, ambuyat, kuih bulan, pari-puri dan lain-lain lagi. Kesemua jenis makanan ini dinikmati tanpa mengira kaum dan bangsa. Walaupun kita hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, cabaran tetap wujud. Antaranya ialah salah faham antara perkauman, isu perkauman dan juga jurang ekonomi. Selain itu, media sosial juga kadang-kadang menjadi punca menyebabkan perpecahan antara kaum kerana adanya pihak yang suka menyebarkan berita palsu ataupun suka membuat kenyataan yang melibatkan perkauman. Oleh itu, semua masyarakat perlulah mengamalkan nilai toleransi, hormat menghormati dan empati kepada semua masyarakat, tidak kira kaum ataupun bangsa ataupun agama. Ini dapat untuk mengekalkan perpaduan dan keamanan untuk semua masyarakat. Etika dan peradaban memainkan peranan yang amat penting untuk membentuk masyarakat majmuk yang harmoni. Nilai seperti amanah, hormat, tanggungjawab sosial dan kasih sayang perlulah diamalkan dalam kehidupan seharian. Seperti pepatah yang mengatakan, gunakanlah kekuatanmu untuk melindungi yang lemah, bukannya untuk menindas mereka. Inilah yang dikatakan orang yang mempunyai semangat peradaban. Kesimpulannya, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia adalah salah satu hasil sejarah panjang dan usaha bersama dari pelbagai kaum. Kita sebagai rakyat Malaysia harus menghargai kepelbagaian ini sebagai kekuatan, bukannya kelemahan. Dengan mengamalkan nilai etika dan peradaban, kita mampu mengekalkan keharmonian dan menjadikan Malaysia contoh masyarakat majmuk yang berjaya di dunia.